Nama saya Aisyah Rahman. Umur saya 27 tahun masa mak ayah saya serahkan masa depan yang cerah pada Farhan. Dan bagi saya dua arim seolah-olah itu satu pengajaran hidup. Saya tengah berdiri kat dapur rumah kami di sebuah kawasan perumahan sunyi di Subang Jaya pada pagi sebelum majlis kerayaan besar Farhan. Saya masih pakai baju sejuk yang saya sarung lepas balik dari shift malam. Bila mak saya tolak sekeping nota yang dilipat atas meja tanpa pandang muka saya pun. Saya ingat mungkin itu cek. Atau sekurang-kurangnya sesuatu yang tunjuk mereka akhirnya nampak apa yang saya dah capai. Sebaliknya, kat dalam tu cuma ada dua keping not, satu arim dan satu ayat dengan tulisan tangan ayah saya yang kemas. Pandai-pandailah hidup. Benda ni akan buat kau lagi kuat. Saya betul-betul tenung kertas tu lama sebab otak saya seolah-olah menolak untuk proses apa yang sedang berlaku. Saya dan Farhan habis medical school sama-sama. Segulung ijazah yang sama, garis penamat yang sama, nama keluarga yang sama. Tapi entah macam mana, dia yang dapat layanan istimewa sebagai anak kebanggaan. Hutang belajarnya dilangsaikan bersih. Majlis diraikan besar-besaran. Masa depannya dijulang macam dia dah buat satu pencapaian yang tak ada siapa dalam bilik tu boleh faham. Sedangkan saya dilayan seolah-olah kesusahan itu adalah hadiah yang saya patut bersyukur dapat. Bila saya tanya apa rasionalnya semua ni, jawapan yang saya dapat tetap sama macam yang saya dengar seumur hidup saya. Dia perlukan lebih banyak bantuan. Saya kan kuat. Dia perlukan sokongan. Saya boleh berdikari dan takkan menyusahkan. Lepas tu, mereka ingatkan saya supaya jangan lambat ke majlis bebas hutang Farhan malam tu. Macamlah. Muncul untuk tepuk tangan raikan ketidakadilan tu adalah sebahagian dari tanggungjawab saya juga. Saya cakap saya akan datang, walaupun dada saya rasa ketat sangat macam nak pecah. Lepas tu saya jalan keluar ke kereta, masih pegang nota tu. Dan tiba-tiba skrin telefon saya menyala dengan satu mesej yang mengubah keseluruhan malam tu. 5 minit lepas saya masuk ke majlis tu. Tak ada seorang pun yang meraikan benda yang mereka rancang nak raikan. Tapi sebelum saya beritahu korang apa mesej tu dan kenapa seluruh dewan tu tiba-tiba jadi sunyi sepi, saya nak tanya korang sesuatu. Korang rasa macam mana sekarang? Tenang, berdebar, penat, atau dah betul-betul fokus nak dengar cerita ni? Saya betul-betul nak tahu energi korang di sebalik skrin malam ni. Barulah cerita ni rasa lebih real. Farhan ni memang dari dulu jenis yang senang diraikan. Bahkan sebelum kami cukup besar untuk faham apa itu sikap pilih kasih. Saya dah boleh rasa macam mana orang dewasa selalu akan utamakan dia dulu. Dia ada aura yang buat orang terus perasan bila dia masuk dalam bilik. Dia ketawa kuat, cepat buat kawan. Dan entah macam mana selalu nampak macam dia memang layak berada kat mana-mana pun. Saya pula lebih pendiam. Saya suka pada struktur, buku. Dan jenis soalan yang tak berapa seronok nak dibualkan masa makan malam. Masa kami kecil, perbezaan tu nampak tak ada apa-apa. Tapi bila kami dah masuk remaja, ia jadi jalan cerita rasmi keluarga kami. Kalau dia jaringkan gol, mak ayah saya tangkap gambar, post kat media sosial, dan bawa kami semua keluar makan sedap-sedap. Kalau saya menang pertandingan sains. Mereka cakap mereka bangga dan lepas tu tanya kalau saya boleh tolong panaskan lauk lebihan semalam bila balik rumah nanti. Saya belajar dari awal. Jadi hebat secara senyap-senyap ni tak bawa makna besar berbanding jadi popular dan menarik di mata orang. Farhan dapat perhatian sebab dia berkarisma. Saya dapat ekspektasi sebab saya boleh diharap. Bila dia masuk umur 18 tahun, dia dapat kereta dengan ribin merah besar parking elok kat depan rumah.
Bila saya masuk umur 18, 3 bulan lepas tu, saya dapat buku plana dan syarahan panjang tentang betapa pentingnya jadi orang yang praktikal. Mak saya cakap saya dah cukup matang untuk faham yang tak semua hadiah kena nampak mewah. Ayah saya pula cakap saya bernasib baik sebab maruah dan karakter itu lebih penting dari kemewahan. Benda ni selalu dibungkus seolah-olah ia satu nasihat hikmah. Padahal hakikatnya ia cuma ketidakadilan yang disampaikan dengan nada suara yang tenang. Bahagian yang paling pelik, saya tak pernah benci Farhan sebab semua tu. Dia tak pernah kejam dengan saya masa kami kecil. Kadang-kadang dia sendiri nampak serba salah bila mak ayah kami tunjuk sikap pilih kasih tu terang-terangan. Tapi, dia tak pernah membantah. Dia tak pernah cakap, mungkin Aisyah pun layak dapat benda ni. Dia tak pernah suruh mak ayah datang ke final pertandingan sains negeri saya berbanding pergi tengok game sukan dia untuk kali yang ke-100. Dia terima jersey keluarga kami yang sentiasa beri kelebihan pada dia. Dan lama-kelamaan, sikap diam dia tu sendiri menjadi satu pilihan. Menjelang sekolah menengah, masa depan kami dah pun ditulis berbeza dari dalam rumah yang sama. Dia dilabil sebagai berpotensi besar. Saya pula dilabil sebagai mampu berdikari. Dua perkataan tu bunyi macam lebih kurang sama, sehinggalah korang sendiri hidup dalam situasi tu. Orang yang berpotensi akan dapat sokongan. Orang yang mampu berdikari akan dibiarkan sendirian. Bila kami berdua beritahu yang kami nak sambung belajar dalam bidang perubatan, mak ayah saya reak macam benda tu mengesahkan apa yang mereka memang percaya selama ni. Farhan, kata mereka, ada kemahiran komunikasi untuk jadi doktor yang semua orang sayang. Saya pula ada disiplin untuk harungi benda susah tanpa perlukan banyak pertolongan. Masa itulah saya mula sedar yang mereka bukan sekadar pilih kasih. Mereka sedang bina satu falsafah untuk merasionalkan kenapa tindakan tu betul. Farhan adalah pelaburan mereka. Saya adalah bukti bahawa pengabaian boleh dipanggil sebagai kekuatan kalau korang guna nada yang betul. Makin kami besar, mesej tu makin mengikori saya. Kalau saya selesaikan masalah sendiri, itu bukti yang saya tak perlukan bantuan. Kalau dia bergelut dengan masalah, itu bukti yang dia layak dapat lebih banyak bantuan. Setiap kali saya sesuaikan diri, standard tu akan ditolak makin jauh. Setiap kali dia tersadung, seluruh keluarga akan bersatu pimpin dia. Dan entah macam mana, menjelang akhir sekolah menengah, semua orang bertindak seolah-olah begitulah cara kehidupan berfungsi. Saya yang kuat. Dia yang perlukan sedikit dorongan lebih. Bila pandang balik sekarang, saya rasa skim pembohongan yang membentuk segala-galanya selepas tu. Masuk universiti, perbezaan antara kami jadi makin mustahil untuk diabaikan. Kami berdua masuk program asasi perubatan yang agak kompetitif. Dan pada mulanya saya fikir bila dah berjauhan dari rumah, keadaan mungkin akan jadi lebih adil. Rupanya tak. Farhan akan call mak ayah bila dia stres pasal kelas. Dan entah macam mana jalan penyelesaian tu akan muncul serta-merta. Tutur peribadi, duit poket lebih, mak ayah datang melawat, kata-kata semangat. Syarahan tentang betapa bijaknya dia dan macam mana cabaran ni benda biasa untuk bakal pemimpin. Bila saya call, saya dapat nasihat. Bila dia call, dia dapat sumber bantuan. Skim pattern dia. Saya kerja kat kafe sebelum masuk lab pagi dan ambil shift lebih masa hujung minggu untuk kadir duit sewa rumah dan buku teks. Saya belajar macam mana nak bajet setangki minyak motor bagi tahan paling lama. Dan saya tahu supermarket mana yang selalu buat siliaran sel sayur dan buah setiap hari Khamis malam. Saya berjaga sampai pukul 2 pagi study untuk exam kimia dan esoknya masih pergi buat volunteer kat hospital sebab saya tahu
Kalau saya nak bersaing, saya kena jadi lebih dari sekadar cemerlang. Saya kena jadi terlalu bagus sampai tak ada siapa boleh petikaikan kemampuan saya. Farhan agak bergelut dalam beberapa subjek sains asas. Mak ayah saya bayar untuk tuition peribadi tanpa banyak soal. Bila dia perlukan kelas persediaan examinate yang mahal, mereka panggil tu pelaburan untuk masa depannya. Bila saya dapat skor tinggi first time ambil dengan cuma guna buku second hand, bahan pinjam dari library, dan set soalan exam yang saya jumpa online. Ayah saya cuma angguk dan cakap, "Ha, tu memang cara kau." Tak pernah ada ucapan tahniah macam yang Farhan selalu dapat. Tak ada rasa bangga. Ia rasa lebih teruk daripada tak dipedulikan secara terang-terangan. Sebab kejayaan saya dilayan seolah-olah satu kemudahan untuk emosi semua orang. Saya ni tak menyusahkan. Saya ni anak yang mereka tak perlu risau. Dan entah macam mana ia jadi satu lesen untuk mereka tak perlu ambil tahu langsung pasal saya. Apa yang paling melukakan hati bukan duit tu, tapi apa yang diwakili oleh duit tu. Setiap ringgit yang dikeluarkan untuk dia seolah-olah berkata, kami percaya impian Farhan penting. Setiap ringgit yang ditahan dari saya berkata, buktikan kau layak untuk dipandang. Menjelang waktu kami masuk ke program ijazah perubatan, saya dah pun tanggung beban pinjaman pelajaran yang buat perut saya rasa memulas setiap kali saya buka baki akaun. Farhan melangkah masuk ke dunia yang sama dengan beban yang jauh lebih ringan. Sebab mak ayah kami dah bayar lebih separuh kos dia sebelum tu. Saya melangkah masuk dengan beban hutang, rasa penat yang amat sangat. Dan satu kepercayaan degil bahawa kalau saya terus melangkah, kebenaran akhirnya akan jadi terlalu terang untuk diabaikan. Medical school memang seksa untuk kami berdua. Tapi siksa yang berbeza. Kami berdua study. Kami berdua tahan tak tidur berminggu-minggu dan lalu fasa rotation di ward yang sangat tertekan. Tapi bila dia bunut, semua orang akan bergegas tolong. Bila saya bunut, saya susun balik jadual hidup saya dan terus bergerak. Saya buat kopi pukul 5 pagi sebelum kuliah. Saya buat nota yang sangat detail sampai kawan sekelas merayu nak pinjam. Saya secara sukarela ambil jam klinikal ekstra sebab saya perlukan surat sokongan yang cukup kuat untuk bersaing dengan budak-budak lain yang ada kabel keluarga dan kebebasan kewangan. Farhan tetap berusaha keras, tapi dia berusaha di atas tapak asas yang berbeza. Dia ada masa untuk pulih. Dia ada ketenangan mental sebab dia tahu ada orang akan sambut dia kalau dia jatuh. Saya tak ada semua tu. Dan walaupun macam tu, saya tetap berada di top ranking dalam kelas. Bukan sebab ada orang yang bersihkan jalan untuk saya, tapi sebab saya berhenti mengharap ada sesiapa akan buat macam tu. Ada masa-masa di mana saya hampir yakinkan diri saya yang semua ni okey. Saya dan Farhan masih ketawa sama-sama kadang-kadang. Kami masih kongsi nota, soal jawab sebelum exam. Dan keluar cari makan lewat malam lepas habis shift panjang kat hospital. Dia bukan musuh saya, tapi sekali-sekala akan ada sesuatu yang berlaku, yang terus menampa saya kembali kepada realiti. Mak ayah saya sanggup fly datang untuk majlis white coat Farhan dan tangkap gambar beratus keping. Macam dialah manusia pertama dalam keturunan kami yang pakai kod doktor. Mereka tak datang pembentangan riset saya bulan depan tu sebab mak saya cakap terlalu penat nak terada banyak kali. Bila saya terpilih untuk masuk ke trek penyelidikan klinikal yang sangat kompetitif, mereka tanya sama ada ia akan ganggu masa rehat saya. Bila Farhan dijemput ke satu dinner dengan orang-orang kuat departmen, mereka terus tempah tiket flight tak fikir panjang. Ia bukan satu pengkhianatan yang besar.
Ia adalah kematian dari 1000 keputusan kecil. Dan setiap keputusan itu menunjuk ke arah yang sama. Dia sedang disiapkan untuk bersinar. Saya sedang dilatih untuk bertahan. Menjelang tahun akhir kami, saya dah tak tertanya-tanya lagi sama ada mereka nampak perbezaan tu. Mereka nampak. Mereka cuma lebih suka zesi cerita di mana anak lelaki mereka lebih perlukan mereka berbanding anak perempuan mereka. Cerita tu buat mereka rasa pemurah. Kalau mereka terima realiti sebenar, mereka terpaksa jawab soalan-soalan yang jauh lebih berat tentang siapa yang sebenarnya mereka dah abaikan. Semuanya mula berubah pada tahun saya jumpa Dr. Suraya Hamid. Beliau adalah jenis manusia yang boleh melangkah masuk ke zon trauma yang penuh dengan bunyi bising, darah dan orang panik. Dan terus buat seluruh bilik tu rasa lebih fokus tanpa perlu tinggikan suara sikit pun. Beliau tak bazirkan perkataan. Beliau tak puji orang kosong-kosong. Beliau tak kisah pasal karakter popular macam yang kebanyakan orang perubatan lain buat. Beliau cuma kisah pasal ketepatan, pertimbangan yang betul. Dan sama ada awak bersedia sepenuhnya bila masuk bekerja. Kali pertama saya bekerja dengan beliau waktu rotatiun. Beliau tanya saya 3 soalan berturut-turut tentang satu kes pesakit dan tunggu sementara saya fikirkan setiap jawapan dengan teliti dan tak gopoh nak isi kesunyian tu. Bila saya habis jawab, beliau angguk sikit dan cakap, "Bagus. Awak memang betul-betul berfikir, bukan berlakon." Satu ayat tu meninggalkan impak yang jauh lebih mendalam berbanding apa-apa pujian yang saya pernah dapat bertahun-tahun. Kebanyakan orang cuma perasan siapa yang paling menonjol. Dr. Suraya perasan siapa yang boleh tanggung tekanan tanpa tumbang. Saya mula habiskan lebih banyak masa di makmal inodasi klinikal di bawah seliaan beliau. Tolong buat research projek untuk perbaiki hasil tindak balas kecemasan dalam kes-kes trauma berisiko tinggi. Mula-mula, saya rasa bersyukur sebab dilibatkan. Kemudian saya sedar yang beliau beri saya lebih banyak tanggungjawab berbanding orang lain di tahap saya. Beliau percayakan saya untuk nampak pattern dalam data yang orang lain terlepas pandang. Beliau bagi saya tolong bina struktur asas untuk satu kajian yang akhirnya dapat perhatian serius dari pihak jabatan. Saya masih keletihan sepanjang masa, masih terkejar-kejar buat macam-macam benda yang saya tak nak mengaku pun. Tapi buat pertama kalinya, saya rasa usaha saya mula berubah jadi sesuatu yang lebih besar dari sekadar sedaidel. Dr. Suraya tak puji saya kuat, semata-mata supaya dia boleh lepas tangan. Beliau cabar saya sebab beliau hormati minda saya dan harapkan sesuatu yang lebih dari itu. Perbezaan tu mengubah diri saya. Beliau juga perasan banyak tentang dinamik keluarga saya lebih dari apa yang saya sangka. Mak ayah saya ada datang ke beberapa acara jabatan pada tahun akhir tu. Kebanyakannya acara di mana Farhan akan dilihat oleh orang-orang penting. Mereka sentiasa tampil hebat, sangat ramah. Dan sangat ruja nak cakap pasal masa depan Farhan dengan gaya yang buat mereka nampak sangat menyokong dan berwawasan. Kalau nama saya naik, mereka akan guna nada lembut yang sama macam yang mereka guna seumur hidup saya. Aisyah ni dari dulu memang pandai berdikari. Aisyah tak banyak menyusahkan orang. Aisyah tu memang naturally pandai urus hal dia sendiri. Kali pertama Dr. Suraya dengar ayat tu, saya nampak riak muka beliau berubah. Beliau tak react depan-depan. Tapi lepas tu, masa kami tengah semak data kad pejabat beliau, beliau tanya saya satu soalan yang buat saya tersentak. Adakah keluarga awak memang dari dulu tersalah anggap antara pengabaian dengan kepercayaan terhadap awak? Saya ketawa sebab saya tak tahu nak react macam mana. Lepas tu saya jawab ya. Detik skim saya berhenti berpura-pura yang situasi ni terlalu halus untuk diakui.
Selama beberapa bulan lepas tu, saya jadi salah seorang dari ahli research fellow utama beliau. Beliau push saya lebih kuat dari sesiapa pun. Beliau paksa saya pertahankan hujah saya, buang alasan-alasan lemah. Dan berhenti minta maaf setiap kali saya melangkah masuk ke bilik di mana saya memang layak berada. Beliau ajar saya yang kompetensi tak perlu datang dengan senyuman dan rasa terhutang budi. Ia boleh datang dengan persiapan rapi. Ia boleh datang dengan ketenangan. Ia boleh datang lepas bertahun-tahun dipandang rendah dan hakikatnya, ia masih mustahil untuk ditolak ke tepi. Sementara tu, Farhan terus bergerak dalam sistem tu dengan cara yang biasa dia buat. Dia senang cipta connection. Dia mudahkan orang dalam interview. Dia nampak betul-betul macam seorang bakal doktor yang keluarga pesakit akan terus percaya dalam masa 5 minit pertama berjumpa. Mak ayah kami suka sangat benda tu. Mereka dah mula bercakap tentang jenis ketua doktor yang dia boleh jadi nanti. Jenis yang akan pengerusikan jawatan kuasa dan pesona yang akan tawan hati pendema dana dan cepat naik pangkat sebab orang suka dia. Apa yang mereka tak pernah perasan, di sebalik keyakinan dia tu, ada retak yang menanti belah. Dia dah mula bergantung sepenuhnya pada pengiktirafan mak ayah sama macam mana saya pernah lapar kasih saya mereka dulu. Sokongan yang mereka bagi tak buat dia jadi lebih kuat. Ia buat dia jadi terlalu bergantung pada pujian berterusan. Saya rasa dia sendiri belum faham benda tu sepenuhnya. Saya pun hampir tak perasan. Tapi saya boleh nampak cukup jelas untuk tahu yang perbezaan antara kami bukan lagi sekadar pasal emosi. Ia adalah pasal asas diri. Saya dah bina jiwa dalaman saya dengan disiplin, menahan diri, dan kebolehan untuk terus jalan walaupun tanpa tepukan. Dia pula dah bina kehidupan awam dia di atas perhatian, momentum, dan anggapan bahawa akan ada seseorang tolong bersihkan halangan seterusnya untuk dia. Kedua-dua cara ni boleh bawa seseorang tu pergi jauh. Tapi hanya satu je yang akan sedais dengan baik bila keadaan berubah. Hampir penghujung tahun tu, lepas satu shift yang sangat mencabar, Dr. Suraya minta saya tunggu kejap. Beliau tutup pintu pejabat, hulur botol air kad saya, dan cakap, ada beberapa program dan anugerah yang tak peduli siapa mak ayah awak atau siapa yang bayar yuran awak. Mereka cuma peduli sama ada hasil kerja awak tu penting atau tak. Saya nak nama awak ada depan mereka. Saya tak tahu lagi masa tu. Tapi perbualan tu adalah titik permulaan kepada berakhirnya desi jalan hidup yang mak ayah saya dah tulis untuk saya. Mesej yang saya dapatkan dalam kereta pagi tu adalah dari Dr. Suraya. Beliau tanya kalau saya boleh singgah pejabat dia sebelum tengah hari sebab ada berita yang beliau tak nak beritahu melalui phone. Saya drive ke sana dengan sekeping not 2 RM tu masih dalam beg saya. Dan nota tu masih berlipat 2 macam mungkin ia akan nampak masuk akal kalau saya tunggu lebih lama sikit. Tetap tak. Pembantu pejabat Dr. Suraya senyum masa saya sampai dan ucap tahniah sebelum saya sempat duduk pun. Untuk satu saat yang pelik, saya fikir mungkin dia tersalah orang. Lepas tu Dr. Suraya masuk pegang satu fail dan tutup pintu belakang beliau. Aisyah, kata beliau, saya baru dapat pengesahan. Awak dah terpilih untuk anugerah inovasi klinikal kebangsaan. Dan Yayasan Hospital dah luluskan geran pelunasan pinjaman pelajaran yang terikat dengan kajian sistem trauma awak. Tambahan lagi, trek kepakaran yang awak pilih sebagai pilihan pertama nak tawarkan awak tawaran kepimpinan awal. Sekejap tu, saya tak boleh bercakap. Saya cuma duduk kaku tenung muka beliau sementara seluruh badan saya rasa sejuk dan panas serentak. Ia bukan sekadar satu pintu yang terbuka. Ia seolah-olah pintu-pintu yang terkunci bertahun-tahun lamanya dipecahkan serentak. Usaha saya berhasil.
Bukan secara peribadi, bukan secara senyap, tapi secara terang-terangan, rasmi, di atas kertas. Cukup untuk hapuskan hutang yang selama ni tergantung atas kepala saya macam satu kejapat time kedua yang saya belum mula bayar pun. Cukup untuk letak saya di satu posisi di mana tak ada siapa pun boleh jujur kata saya sekadar nasib baik. Dr. Suraya biarkan saya diam untuk seketika. Lepas tu beliau cakap sesuatu yang mengubah keseluruhan rentak hari tu. Saya dijemput ke majlis kerajaan malam ni. Mak ayah awak edarkan kajemputan ke jabatan awal minggu ni. Jelas sekali mereka cuba nak wujudkan impresen baik kepada beberapa orang yang akan beri pengaruh besar pada abang awak. Saya terus tenung muka beliau. Beliau tahu apa maksud ayat tu. Kalau mereka gunakan malam ni untuk tayangkan desi cerita palsu tentang apa yang dah berlaku. Sambung Dr. Suraya, saya tak sanggup duduk dalam dewan tu dan tolong tepuk tangan untuk dorang. Saya tanya apa maksud beliau, walaupun saya dah tahu. Beliau letak fail tu depan saya dan bersandar kat kerusi. Maksud saya, kalau mereka nak raikan seorang anak secara terbuka dan pada masa yang sama merendahkan anak yang seorang lagi. Di depan komuniti profesional yang sama yang dah tengok cara awak bekerja, saya sedia nak perbetulkan rekod tu. Saya rasa perut saya memulas. Sejujurnya, sebahagian dari diri saya nak sangat benda tu berlaku sampaikan ia buat saya takut. Sebahagian lagi diri saya masih nak lindungi semua orang dari realiti yang saya dah telan sendiri bertahun-tahun. Saya cakap saya tak nak nampak berdendam. Saya cakap saya tak nak rampas malam Farhan. Dr. Suraya pandang saya dengan pandangan yang sangat tajam sampai buat saya terus duduk tegak. Aisyah. Beliau cakap, kebenaran bukan satu rompakan. Kalau seseorang bina satu majlis di atas sebuah naratif yang tak adil. Kejatuhan naratif tu bukanlah kesalahan awak. Ia adalah akibat dari realiti sebenar yang muncul mendedahkan diri. Saya keluar dari pejabat beliau bawa fail tu macam satu kemenangan dan dalam masa yang sama, sebutir bom jangka. Separuh jalan ke kereta, fon saya diberatil lagi. Kali ini dari Farhan. Dia tulis, aku tahu malam ni rasa pelik sikit. Tolong jangan buat keadaan jadi tegang. Mak dah beremosi dan ayah nak semua ni berjalan lancar. Saya baca 2 kali, bukan sebab mesej tu susah faham. Tapi sebab ia mengesahkan apa yang saya tak pernah betul-betul luahkan. Dia tahu. Mungkin bukan semuanya. Mungkin bukan sepenuhnya betapa berat apa yang saya dah lalui. Tapi dia tahu cukup banyak untuk faham yang malam ni dibina di atas dasar yang tak jujur. Dan naluri pertamanya masih nak lindungi majlis tu. Bukan lindungi saya. Saya tak terus reply. Saya duduk dalam kereta dan pandang cermin depan tengok orang tak dikenali lalu lalang lintas jalan. Jalani hidup masing-masing. Tak tahu pun yang hidup saya baru saja terbelah 2 tanpa minta izin saya pun. Bila saya akhirnya reply, saya cuma tulis, aku akan datang. Sisa petang tu rasa tak real. Mak saya hantar gambar susunan meja dan ingatkan saya supaya pakai baju yang sesuai. Ayah saya hantar mesej cakap betapa pentingnya malam ni untuk maruah dan air muka keluarga. Tak ada siapa tanya saya macam mana keadaan saya. Tak ada siapa tanya sama ada saya ada rancangan apa-apa lepas tamat degree. Sama ada saya okey. Sama ada saya ada berita baik sendiri untuk dikongsi. Seolah-olah watak yang mereka bagi kat saya dah dipaku mati sampaikan tak ada benda lain boleh masuk campur. Anak perempuan yang tahan lasak. Anak perempuan yang akan tepuk tangan dengan sopan. Anak perempuan yang usahanya cuma dihargai bila ia menyenangkan orang lain. Bila saya siap-siap pakai baju malam tu, saya dah tak menggigil lagi.
Saya cuma rasa penat. Satu kepenatan yang rasa macam bersih. Bertahun-tahun, saya tunggu saat peribadi yang betul. Detik yang tenang. Emosi yang tepat supaya akhirnya boleh buat mak ayah saya faham apa yang mereka dah buat kat saya. Tapi keluarga jenis saya ni, jarang nak berubah secara private. Private tu tempat mereka lepaskan diri. Tempat publik lah realiti akan perangkap dorang. Dan jauh di sudut hati, saya rasa saya tahu bila saya jejak kaki ke dalam kelab mewah tu nanti. Versi diri saya yang mereka harap akan terus tunduk tu, dah pun mati. Majlis tu diadakan kat sebuah kelab persendirian eksklusif menghadap marina di ibu kota. Tempat hit yang orang sewa bila nak majlis tu nampak effortless tapi hakikatnya sangat mahal. Kat tempat sambut tetamu ada satu papan tanda welcome bingkai emas dengan nama penuh Farhan ditulis dengan font yang cantik. Berserta perkataan doktor bebas hutang kat bawahnya. Ayat tu sendiri tak masuk akal pun kalau korang fikir lebih dari 2 saat. Tapi selalunya, orang takkan fikir panjang bila duit dan keyakinan dah dibungkus cantik-cantik macam tu. Dewan tu sendiri nampak macam setiap penipuan indah keluarga yang saya saksikan dari kecil. Cahaya lilin, bunga putih, dew cantik, tayangan slideshow kat satu dinding tunjuk gambar masa baby, gambar sukan, gambar graduasi. Dan memori keluarga yang dipilih teliti di mana Farhan sentiasa jadi tumpuan dan orang lain cuma jadi background. Saya pakai dres warna biru gelap yang buat saya nampak lebih matang dari umur saya dan lebih tenang dari apa yang saya rasa. Bila saya masuk, mak saya nampak lega. Bukan sebab gembira jumpa saya, tapi lega sebab nampak saya tak buat hal lagi. Dia cium pipi saya dan terus tanya kalau saya boleh pergi jumpa pelayan sekejap sebabkan nama untuk. Menu vegetarian dah beralih dan sepupu awak tu cerewet sikit bab makan. Skim ayat pertama dia kat saya. Bukannya cantik kamu malam ni. Bukan terima kasih sebab datang. Bukan kamu sihat ke. Saya berdiri tegak sekejap. Lepas tu saya angguk dan buat J. Sebab tabiat lama bukan boleh mati, sekelip mata masa kita mula perasan. Kat hujung dewan, ayah saya tengah perkenalkan Farhan kat 2 orang ketua jabatan dengan tangan letak atas bahu Farhan macam dia sendiri yang cipta masa depan budak tu. Farhan nampak segak, rileks di luar, tapi tegang di mata kalau korang betul-betul kenal dia. Bila dia nampak saya, dia senyum sikit, senyum yang separuh minta maaf, separuh minta jangan buat kacau. Saya tak balas senyuman tu. Saya cuma berjalan pergi ke tempat duduk lepas bercakap dengan staf dewan. Dan mula perhatikan seluruh bilik tu macam mana saya dah biasa buat setiap kali bilik tu rasa berpotensi jadi bahaya. Dr. Suraya sampai 10 minit lepas tu. Pakai dres hijau gelap dengan aura tenang yang buat orang automatik ke tepi bila beliau lalu, walaupun dorang tak tahu kenapa. Ayah saya cepat-cepat pergi sambut dengan senyuman yang terlampau mesra. Dia sangat bangga Dr. Suraya datang. Di matanya, Dr. Suraya cuma satu lagi nama besar dalam kalangan audiens untuk dengar cerita rekaan yang dia nak jajah malam tu. Saya tengok interaksi mereka dari jauh. Dan saya nampak detik yang tepat bila ayah saya mula sedar yang Dr. Suraya tak datang untuk jadi pelakon tambahan dia. Benda tu sup leje, cuma ada paus sekejap, satu perubahan riak kat mata ayah saya. Dia cepat-cepat kadir balik, tapi saya nampak. Dan saya rasa Dr. Suraya sengaja nak saya nampak benda tu. Makan malam dihidangkan tak lama lepas tu. Dan susunan meja tu sendiri dah cerita semuanya sebelum ada orang buka mulut. Farhan duduk di meja utama dengan mak ayah kami, 2 ketua jabatan, seorang penyumbang dana hospital, dan Dr. Suraya. Saya pula diletakkan di meja tepi dengan saudara mara jauh dan kawan-kawan keluarga. Tak disorok sepenuhnya, cuma direngkingkan. Semua orang buat-buat tak nampak.
Itu yang paling kejam. Hierarki itu sangat jelas, tapi kesopanan digunakan untuk padamkan soal rasa bersalah. Saya duduk, buka napkin kat paha saya, dan rasa sesuatu dalam diri saya jadi sangat tenang. Semua ni bukan tak sengaja. Memang semuanya dirancang. Ayah saya mulakan ucapan lepas menu pertama, berdiri pegang gelas minuman dan senyuman yang nampak macam dah praktis banyak kali untuk masuk TD. Dia cakap pasal pengorbanan, keluarga dan rasa bangga. Dia cakap betapa bermaknanya tengok anak lelakinya melangkah masuk ke dunia perubatan tanpa beban hutang. Bersedia nak berkhidmat, bersedia nak memimpin, bersedia bawa perubahan. Lepas tu dia sebut satu ayat yang buat darah saya derau. Kami selalu tahu anak kami yang mana satu perlukan asas sokongan yang lebih kuat. Dan malam ni kami dengan bangganya boleh kata kami dah berikan asas tu kat dia. Beberapa orang tepuk tangan. Beberapa orang curi-curi pandang saya lepas tu cepat-cepat alihkan pandangan. Mak saya pula ambil alih dan entah macam mana buat benda tu jadi lagi teruk. Dia gambarkan Farhan sebagai anak yang bawa masa depan keluarga secara terang-terangan. Anak yang menyatukan orang, anak yang bagi inspirasi. Kemudian, dengan nada suara lembut yang sama macam saya dengar seumur hidup, dia tambah. Tak semua anak perlukan pelaburan yang sama. Ada anak yang memang dilahirkan untuk berjaya dengan cara berdiri di atas kaki sendiri. Ia adalah desi awam yang paling kemas pernah dibentangkan untuk halalkan apa yang mereka dah buat kat saya bertahun-tahun. Mereka bukan sekadar puji Farhan. Mereka tengah jelaskan depan orang ramai kenapa saya memang layak dapat sikit J. Farhan bangun sebelum tepukan tu betul-betul habis. Dia tak nampak gembira langsung masa tu. Dia nampak macam terperangkap. Dia ucap terima kasih kat semua yang datang. Terima kasih kat mak ayah. Terima kasih kat doktor-doktor pakar yang sudi luangkan masa. Lepas tu dia diam. Saya tengok dia pandang mak ayah kami. Lepas tu dia pandang saya. Keadaan senyap tu panjang sangat sampai satu bilik tu mula rasa pelik. Akhirnya, dia cakap, ada benda pasal malam ni yang rasa tak kena. Mak saya berbisik sebut nama dia keras, seolah-olah bagi amaran. Farhan teruskan. Aisyah dan saya lintas garisan penamat yang sama. Dia kerja keras sama macam saya. Malah lebih keras, sejujurnya. Mula ada bunyi bisik-bisik. Kecil je mula-mula. Jenis bisikan yang cepat merebak dalam bilik penuh orang-orang berpelajaran yang memang dah mula syak sesuatu yang lebih dari apa yang diberitahu. Ayah saya separuh bangun dari kerusi dan ketawa kecil yang bunyi sangat kekok. Apa yang abang maksudkan, potong ayah saya, ialah kami bangga dengan kedua-dua anak kami. Tapi malam ni fokusnya pada satu pencapaian spesifik. Bebas hutang sebab ayah yang bayarkan, balas Farhan, dan kali ni suara dia lebih teguh. Saya tak capai semua ni dengan usaha saya sendiri macam yang semua orang kat sini diminta untuk percaya. Bilik tu terus jadi senyap sunyi. Muka mak saya terus pucat lesi. Dia cuba senyum macam Farhan tu tengah merendah diri. Macam semua ni lucu dan terkawal. Tapi tak ada satu benda pun kat udara malam tu yang rasa terkawal sekarang. Waktu skim Dr. Suraya bangun dari kerusi. Beliau tak angkat gelas. Beliau tak minta izin untuk bercakap. Beliau cuma berdiri tegak dan bercakap guna nada tenang yang sama beliau guna kat bilik bila orang lain tengah panik gila. Memandangkan kejujuran dah pun bermula dalam dewan ni. Saya rasa ini detik yang paling sesuai untuk saya kongsikan gambaran yang lebih penuh tentang pencapaian keluarga Rahman tahun ni. Tak ada siapa bergerak. Tak ada siapa berani pegang gelas pun. Beliau pandang tepat ke arah saya dulu,
Seolah-olah nak bagi saya kekuatan, lepas tu berpusing pandang seluruh tetamu. Aisyah Rahman baru saja dianugerahkan anugerah inovasi klinikal kebangsaan untuk hasil kerjanya dalam sistem tindak balas trauma. Satu pengiktirafan yang cuma diberikan kepada salah seorang graduan paling hebat dalam kohortnya. Lembaga pengarah juga dah meluluskan geran pelunasan pinjaman berskala besar yang diikat terus pada sumbangan research beliau. Maknanya, segala hutang pendidikan yang beliau tanggung sepanjang medical school akan dibayar habis. Bukan kerana keistimewaan sokongan ibu bapa, tapi hasil titik peluhnya sendiri. Korang boleh rasa bilik tu seolah-olah berpusing. Ia macam boleh dipegang fizikalnya. Kepala mula tertoleh, bahu mula tegak. Arus emosi saat tu berubah serta-merta dari rasa kagum yang dibuat-buat kepada perhatian yang real. Tapi Dr. Suraya belum habis cakap. Beliau sambung dengan cakap yang saya juga dah terima tawaran program residensi kepimpinan awal dari track yang saya first caskan. Dan beberapa aspek dalam projek inovasi klinikal yang sekarang dirancang dibincangkan dalam jabatan. Kebanyakannya adalah hasil dari analisis dan kerja lapangan saya. Lepas tu beliau sebut ayat yang betul-betul pecahkan cermin realiti malam tu. Saya dah bekerjasama dengan ramai student yang tahu macam mana nak bagi orang kagum bila masuk bilik. Tapi sangat kurang yang tahu macam mana nak pikul tanggungjawab, tahan tekanan yang gila. Dan hasilkan kerja yang excellent tanpa perlu dipayungi dari kesusahan. Aisyah buat semua tu sambil membiayai jalannya sendiri harungi sistem yang sangat mudah beri ruang pada orang lain berbanding ruang untuk diri dia. Kesunyian lepas ucapan tu rasa lagi kuat dari bunyi tepukan. Lepas tu barulah bunyi tepukan gemuruh bergema. Kuat, serta-merta, bukan jenis tepukan hormat. Orang-orang penting betul-betul pusing pandang ke arah saya sekarang. Salah seorang ketua jabatan bangun. Lepas tu seorang lagi. Penderma dana dari meja utama condong sikit ke arah Dr. Suraya dan tanya pasal projek saya. Seorang dari meja tepi saya cakap, "Ya Allah, Aisyah, kenapa tak ada sesiapa bagi tahu kitorang?" Saya rasa macam nak tergelak dengan soalan tu. Sebab jawapannya tengah terduduk kaku kat tengah-tengah dewan. Ayah saya cuba nak selamatkan keadaan dulu. Dia terus bangun cepat-cepat dan cakap, "Mestilah. Kami sangat bangga dengan Aisyah juga. Ini berita yang sangat indah. Sangat-sangat indah." Seolah-olah rasa bangga yang tiba-tiba diumumkan lepas kantoi memalukan depan publik tu boleh kadir jadi benda ikhlas. Mak saya cepat-cepat sokong cakap sesuatu pasal setiap anak perlukan benda berbeza dan macam mana Aisyah dari dulu memang self-motivated. Masa itulah Dr. Suraya pandang mereka dengan riak muka yang sangat terkawal. Jenis yang biasanya bermaksud beliau nak tamatkan perbualan tu dengan satu ayat je. Terdapat perbezaan yang sangat besar, kata beliau, antara percaya bahawa anak tu mampu berdikari. Dengan buat keputusan bahawa sikap diam anak itu menjadikan dia lebih mudah untuk diabaikan. Tak ada sesiapa tolong backup mak ayah saya lepas tu. Tak ada siapa boleh. Bilik tu dah nampak terlalu banyak rahsia dalam masa yang sangat singkat. Farhan duduk balik dan tutup mulut dengan sebelah tangan. Macam dia baru je dengar realiti sebenar bunyi hidup dia sendiri. Tetamu dah mula bangun dari tempat duduk dan berjalan ke arah saya. Pakar-pakar kanan mula tanya pasal perancangan saya seterusnya. Salah seorang ketua jabatan yang habiskan separuh malam pertama tadi bersembang dengan Farhan J. Tiba-tiba tanya kalau kami boleh set time jumpa nak bincang pasal riset saya lepas graduasi. Seorang wanita dari Yayasan Hospital ucap tahniah dan cakap dia dah lama dengan nama saya disebut oleh orang-orang yang respek hasil kerja saya. Ayat tu melekat kat kepala saya. Sebab ia bermaksud pengiktirafan tu rupanya dah lama terbentuk sekeliling saya secara diam-diam.
Mak ayah saya je yang tak nak dengar. Benda yang paling surreal ialah tengok mak saya terhege-hege cuba nak masuk dalam jalan cerita baru yang tengah rancak berlaku kat depan mata. Dia pegang lengan saya dan beritahu sekumpulan orang. Aisyah ni dari dulu memang selalu buat kami kagum. Ia adalah nada suara lembut yang sama yang dia guna bila kenalkan Farhan kat orang-orang penting. Tapi ia dah tak laku lagi sekarang. Dah tak ada kehangatan kat dalam ayat tu. Yang ada cuma rasa cemas gila. Ayah saya pula cuba yakinkan seseorang kat meja sebelah tentang macam mana dia dari dulu mengajar kedua-dua anaknya erti kecekalan. Dan saya betul-betul nampak ketua jabatan tu pandang ayah saya dengan riak muka kecua yang tak diselindung pun. Masa itulah saya tahu, akibat dari malam ni akan kekal lebih lama dari satu malam ni. Ini bukan sekadar rasa malu. Ini adalah kredibiliti yang hancur berkecai depan mata publik. Farhan cari saya beberapa minit lepas tu kat tepi tingkap menghadap Marina. Bilik kat belakang kami masih riuh, tapi buat pertama kalinya malam tu. Dia tak nampak macam budak emas lagi, cuma seorang budak muda yang penat. Terperangkap dalam cerita yang dah pergi jauh dari apa yang dia bayangkan. Dia cakap, "Aku minta maaf." Dan saya percayakan dia. Lepas tu dia cakap sesuatu yang saya dah tunggu bertahun-tahun nak dengar dari mulut ahli keluarga sendiri. Dorang sebut aku lebih. Bukan sebab aku lebih bagus. Dorang sebut aku lebih sebab ia buat dorang rasa dihargai bila aku perlukan dorang. Dan aku biarkan je. Saya pandang dia lama-lama dan cakap, "Ya, kau biarkan je." Dia cuma angguk sekali macam dia sedar dia memang layak dapat jawapan tu. Kat hujung bilik, mak ayah kami masih tengah bertungkus lumus nak kadir lain. Masih terukir senyuman yang terlampau palsu. Masih bercakap terlalu laju. Dan mula sedar bahawa audiens yang mereka kumpul untuk sebuah kerajaan dah bertukar jadi saksi. Dan waktu berdiri kat situ, dengan pantulan lampu-lampu bandaraya terpantul kat tingkap kaca, saya mula faham sesuatu yang buat nafas saya rasa lebih lapang. Saya tak payah nak hancurkan dorang. Saya tak payah nak bertekak pun. Apa yang saya kena buat, cuma berdiri tegak sementara kebenaran selesaikan kerjanya. Kesan dari malam tu terus bermula sebelum majlis tu habis lagi. Majlis tu tak berakhir dengan adegan jerit-jerit atau baling gelas yang orang panggil drama sinetron. Ia berakhir dengan sesuatu yang lebih teruk untuk mak ayah saya. Ia berakhir dengan orang ramai mula ubah pandangan dorang secara senyap. Dalam keluarga jenis saya ni, air muka adalah segala-galanya. Mak ayah saya dah habiskan masa bertahun-tahun bina reputasi kononnya dorang pemurah, berkelas tinggi, prihatin. Jenis mak ayah yang besarkan anak berjaya penuh dengan kata hikmah dan pengorbanan. Apa yang bilik tu nampak malam tu pula? Sepasang suami isteri yang belanja sakan demi angkat satu anak. Dan merasionalkan tindakan membiarkan anak yang satu lagi kelaparan secara emosi dan kewangan dengan memanggilnya kepercayaan. Senyum lebar macam mana pun takkan boleh tampal balik air muka tu menjelang waktu dessert dihidangkan. Sepanjang minggu lepas tu, perubahan tu sangat mustahil nak tak perasan. Rakan sekeja yang biasanya balas WhatsApp mak saya cepat-cepat, tiba-tiba ambil masa sangat lama. Ayah saya dah tak dapat layanan mesra luar biasa dari orang-orang yang dia pernah tawan hati dulu. Kawan-kawan yang suka sangat bila dijemput masuk dalam orbit keluarga sempurna kami, tiba-tiba je macam ada plan lain. Tak ada siapa nak konfront mereka secara berdepan. Orang cuma jadi makin susah nak rasa kagum, makin susah nak percaya kata-kata mereka. Skim akibat yang mak ayah saya tak boleh nak kawal. 2 hari kemudian, Farhan call saya ajak jumpa kat satu tempat neutral. Kami duduk kat satu kafe kecil berdekatan hospital.
tempat di mana tak ada orang kisah pun siapa mak ayah kami. Dia nampak sangat penat, macam dah dilundihkan segala kepura-puraan dia. Macam bahagian persembahan dia tu dah pecah dan tak ada siapa bergegas lari nak tampal. Dia bagi tahu saya dia dah fikir masak-masak pasal semua yang berlaku dan benda-benda sebelum tu. Dia kata perhatian yang dia dapat masa membesar tu rasa best, lepas tu rasa normal, lepas tu mula rasa perlu. Dia mengaku dalam diam-diam dia dah mula ukur delu diri dia berdasarkan sejauh mana mak ayah kami gembira dengan apa dia buat. Dia cakap masa dia nampak seluruh bilik berpusing puji saya kat kelam malam tu. Pada awalnya dia rasa sakit hati, bukan sebab dia benci saya. Tapi sebab dia sedar betapa bergantungnya hidup dia selama ni dengan title anak emas. Kejujuran tu lebih bermakna untuk saya berbanding air matanya. Saya cakap kat dia yang saya tak minat nak dengar ayat aku tak tahu. Saya nak dia mengaku bahagian mana yang dia tahu tak adil tapi dia tetap terima bulat-bulat. Dia mengaku. Dia cakap saya sepatutnya bersuara lebih awal. Saya patutnya tolak terus resi kejayaan yang mak ayah bina keliling saya tu. Saya patutnya sedar apa penderitaan yang saya lalui itu. Saya beritahu dia, kata maaf tu cuma permulaan, bukan penyelesaian. Penyelesaian makna kata dia kena bina hidup di mana dia takkan biarkan rasa selesa bagi lesen kat dia untuk tutup mulut lagi. Dia angguk dan cakap dia faham. Buat pertama kalinya bertahun-tahun. Saya rasa kami ada peluang untuk betul-betul bina hubungan keluarga yang real. Bukan sebab semuanya dah dibaiki terus, tapi sebab kita orang dua-dua tak perlu berlakon lagi. Mak ayah saya pula, cuba nak undur balik masa hampir serta-merta. Mereka datang ke apartmen saya bawa hadiah. Mak saya bawa fail beg kulit yang mahal. Dia cakap dia simpan lama dah untuk bagi masa yang sesuai. Ayah saya pula bawa jam tangan yang nampak sangat mahal macam seolah-olah nak bagi price tag kad sejarah silam. Mereka berdiri tengah-tengah ruang tamu saya dan guna setiap jersey alasan yang sama. Kitorang sentiasa sayangkan kamu. Kitorang cuma buat apa yang terbaik je. Kitorang tahu kamu kuat. Kami tak pernah niat nak lukakan hati kamu. Saya dengar je semua tu. Dan apa yang paling menjolok mata saya ialah macam mana liciknya mereka masih cuba nak mengelak dari kebenaran utama tu. Dorang memang melukakan saya berkali-kali. Dorang tahu dorang buat. Dan dorang buat benda tu sebab benda tu senang. Dan ayat kita orang tahu kamu kuat tu masih cuba digunakan sebagai pelindung moral diri mereka. Akhirnya, saya luahkan sesuatu yang saya tak pernah mampu nak cakap masa saya budak-budak. Sebab budak-budak selalu dilatih untuk sentiasa jaga air muka orang dewasa yang dah hancurkan hidup mereka. Labelkan salah seorang anak tu kuat, tak bermaksud ia beri mak ayah lesen untuk abaikan dia. Mak saya terus menangis masa tu, tapi air mata dia tu tak luluhkan hati saya pun macam sebelum ni. Saya bukan kejam. Saya cuma dah terlalu penat nak dipermainkan dengan rasa bersalah. Saya ucap terima kasih sebab mereka sudi datang. Saya cakap saya perlukan ruang. Bila ayah saya cuba nak guna kad keluarga ni kena sentiasa bersatu. Saya balas balik dengan satu kenyataan paling senyap tapi paling tajam dari hati saya. Keluarga tak sepatutnya memaksa salah seorang ahlinya hilang perlahan-lahan. Semata-mata supaya orang lain dalam keluarga tu rasa selesa. 3 bulan lepas tu, saya pindah untuk program pakar dan mula bina hidup yang akhirnya rasa macam milik saya sepenuhnya. Bukannya magik terus jadi senang. Saya masih kena kerja berpuluh-puluh jam tanpa henti. Saya masih keletihan setiap hari. Tapi penat tu rasa berbeza bila ia diikat dengan matlamat hidup. Bukannya penat semata-mata nak buktikan kad orang yang saya layak ada tempat kad dalam bilik tu.
Saya ada rakan sekerja yang hormat saya, mentor yang cabar saya secara jujur. Dan masa depan yang dibina atas titik peluh sendiri yang tak ada siapa boleh klaim sebagai ihsan atau kemurahan hati orang lain. Saya dan Farhan mula berhubung balik secara perlahan-lahan. Dia dah mula buat keputusan tanpa perlu tunggu cop kelulusan mak ayah dulu. Dia bukan berubah sekelip mata, tapi dia mencuba. Dan bila seseorang tu mencuba seikhlas hati, benda tu dah cukup bermakna. Mak ayah saya ada pos bungkusan 2 kali lepas saya pindah. Bungkusan pertama tu ada letak nota tulisan tangan celah-celah barang mahal. Jenis nota yang orang tulis bila dorang nak permintaan maaf dorang tu nampak tersusun rapi. Yang kedua tu gambar potret keluarga kami masa lampau yang dah diframekan. Salah satu gambar holiday yang semua orang senyum bahagia. Jenis gambar yang menangkap rupa luaran jauh lebih baik dari menangkap kebenaran sebenar keluarga tu. Saya reply cakap terima kasih ingatkan saya. Lepas tu saya pulangkan balik dua-dua hadiah tu. Bukan sebab saya nak balas dendam. Tapi sebab proses nak pulih. Haling, itu bukan benda yang sama dengan kembali buka pintu untuk manusia yang mengajar kau untuk benci dan persoalkan nilai diri kau sendiri. Benda itulah, lebih dari segala-galanya, yang jadi pengajaran paling besar untuk keseluruhan cerita ini. Kasih sayang sebenar tak ada sistem pengiraan markah berdasarkan siapa yang lebih senang untuk diabaikan. Sokongan sebenar tak patut cuma mengalikat anak yang paling bising, paling lemah, paling nampak menonjol, atau paling pandai pujuk ego mak ayah. Dan bergelar anak yang kuat. Bukanlah satu pujian kalau ayat tu cuma diguna sebagai alasan untuk tak nak jaga kau. Biasa sangat kita tengok ramai orang membesar selalu dengar ayat, Allah yang senyap tu takbir, dia okey. Anak yang pandai berdikari tu boleh handle sendiri. Budak tu matang dah, dia tak perlukan tolong sangat. Tapi, kanak-kanak ni akan ingat sampai bila-bila. Mereka ingat setiap detik yang dorang kena tinggal, setiap alasan praktikal yang diberi. Setiap kali penderitaan mereka dilabil semula sebagai kecekalan cuma sebab benda tu lebih menyenangkan orang lain. Kalau ada sedikit kebaikan dari apa yang saya dah lalui, pengajarannya kat sini. Kekuatan patut dipupuk, bukan dieksploitasi. Sifat berdikari patut dihormati, bukan dihukum. Dan mana-mana keluarga tak berhak gelar diri mereka keluarga penyayang kalau mereka cuma melaburkan wang dan masa pada anak yang boleh pantulkan balik imej indah yang mereka lebih suka. Perkara paling pelik dalam hal ni, ayah saya sebenarnya betul tentang satu benda dalam nota ringkas tu. Saya memang akhirnya pandai-pandai hidup dan berjaya dengan usaha saya sendiri. Tapi bukan sebab kekejaman dia tu mengajar saya satu nasihat hikmah. Saya berjaya sebab akhirnya saya berhenti tersalah anggap yang pengiktirafan dorang tu macam oksigen saya. Saya berhenti menunggu untuk dipilih oleh manusia yang nak tengok saya terus jadi kecil supaya dorang boleh rasa dorang pemurah. Dan sebaik je saya faham benda tu, segala-galanya berubah. Jadi kalau korang selama ni pernah jadi anak yang semua orang anggap akan ukejek sebab pandai berdikari, saya harap korang dengar betul-betul pesanan ni. Kemampuan korang untuk sedais tanpa pertolongan sesiapa. Tak bermaksud yang korang memang layak terima kurang dari orang lain. Dan kadang-kadang, pendidikan paling besar dalam hidup kita adalah bila kita belajar yang nilai dan maruah diri kita takkan mengecil. Hanya kerana manusia yang salah gagal nampak nilai tersebut.